Halo, Assalamualaikum sana. Waalaikumsalam sana. Ba'a sana, payahlah ke rumah awak sana. Lalu ke rumah awak sekali sana. Itulah sana. Biarlah awak ke rumah sana. Wajak Saidah sekalian. Jadi sana, kalau jadi sana kesiko kabaan saya awak di. Jadi sana. Ya. Oi, kenapa kitchen kagus kalau ke kampung ya? Alah, Ecen dah di mah. Aku bayi tu ancak langsung apa ile? Di rancak kampung nak. Itu. Pak Ji hati kalau di kampung. Gitu. Maaf dah. Ya, ada di. Saya nak bazis. Apa ada Saidah? Yang ni. Kitchen ni disenggol. Gilo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap sana. Iya, jadi sana. Ba'a sana, lelok sana di jalan tadi. Baik sana. Nak bayi tu dong Gus. Tadi si Aziz beradu dia nak ke dirancak. Mungkin sedang kadang hati kini mah. Semarang sih mah. Ya jujur aja ya biasa tunya nak Gus. Iyo tu sana, sia orangnya tu sana. Sanang bana nampak sana kini mah. Nak tentu nama orang sana. Bisa kalau tamu, awak tanya nama yang sana. Dah dia apa tahu tu. Tanya nama lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa dah? Dia nak yang beradu di dalam patang. Oh iya dah, maaf ya dah, awak tergasa-gasa. Ya nama ada. Oh ya dia nama dia siapa? Dar. Uni, kasih kola. Iya Nam, tunggu sebentar. Oh iya lah dah, awak balik dia dah. Tapi namanya dia. Biasa aja ada. Uni, siapa yang sama Uni tadi tuh Uni? Oh, kawan baru mana? Kawan atau pacar? Kawan baru Nam. Aziz. Onde dari mana Aziz? Saya nak mencari cewek ke Patang kok. Iyo Sia nama tu, sia orang tu. Itulah nak sabit nama jadi lah. Boleh. Sabar lu ya. Adik. Mari zaman tu. Nak usah dah, nyolain nak barek. Kamu nak balik tu dan dia tolong. Udah boleh. Oh dia kata dia nak sempat sebut nama adik tu. Oh iya dah, nama awak Dharma dah. Kan? Rancak lah adik sama ke orang Udah aku bisa aja. Oh ya dia bisa tamu lah. Sampai awak tamu datang. Jadi dah. Assalamualaikum. Saya ada orang punya di rumah kok. Waalaikumsalam. Mengadik dah. Dah ada dah. Dharma cuma teragak dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dharma. Udah? Aziz, Saidah, duduklah dulu. Emang kalian kenal? Iya dah. Oh iya sana. Iko Dharma na gici awak tu sana nansa suku sadatu je sana tu Iya sana. Sana. Apa sana? Sebenarnya Dharma dan awak cerita dengan sana tu ada suku sana surang kan. Awak tak tahu itu bahasa dia suku sana tu. Maaf awak sana. Apa sana?
Itu yang ndak bisa do sanak. Bukannya awak malarai sanak bercinta. Tapi Dharma tu sesuku sadatik sanak. Tidak mungkin sanak menjalin hubungan dinyo do. Itulah sana, awak dah sayang lo kenyo ah. Sulit nak malapen lah gini. Tu bak ajua le sanak. Nio ndak nio sanak ke malapen go nyo. Sama tiba sanak sayang kadik surang mas sanak. Rancaklah sanak mengecek ke Dharma dutai. Iya sana, padi tapi gak bak ajo lah. Uni, bapak bisa mengkini ada masalah Uni, ceritalah sama Inang. Itulah Nang. Uni jatuh hati ke orang, tapi Uni tak bisa sama dia Nang. Bapak Uni, karena Uni sesuku sebalatuan ini, jadi tak ada peluang Uni pergi bersama. Kalau mau itu, bapak keputusan Uni lagi. Keputusan Uni itu apa Lenam? Terpaksa Uni mengikhlaskan aja lah. Kalau mau itu, iyalah nih. Kalau kak jodoh sih nak kamar ada Uni. Iya Nam. Dah. Kamu nunggu dah? Lumayan lah dia. Ubah-ubah lah udah nunggu dia. Nih udah aku bakal aja. Oh iya udah majak katamu di siko dah. Boleh kok dia, sebenarnya udah nak mengecek adik. Udah sayang ke adik, dia nama adik udah. Ini sebenarnya aku dah. Adik kan galak sekali. Enggak udah. Sebenarnya Dharma mau ditulu kok udah mah rasa nyaman aja udah. Coba adik, dia nama adik udah. Lai dah. Dharma, mungkin sampai siku hubungan kasih awaknya. Mungkin awak dipertemukan di waktu yang salah. Bukannya waktu nan salah dah, mungkin awak aja nan tidak tahu. Iya Dharma, mungkin udah bisa menganggap Dharma sebagai adik kandung udah leh. Menjaleh jago badan adik di siko, jago setan adik. Doa udah nan elok untuk adik. Dan udah nak berpamit lo ke adik. Bahasa udah leh nak balik ke kampung leh. Iya udah, elok-elok aja udah balik ke kampung udah. Doa adik siko nan selalu terbaik untuk udah.